Parlemen Malaysia kembali diwarnai kericuhan. Salah satu anggota secara tegas menyarankan agar Parlemen Malaysia dibubarkan saja karena dinilai gagal menjalankan fungsinya. Di tengah tekanan internasional yang kini kian menghimpit Malaysia, baru-baru ini Malaysia juga mendapat kritikan dari seorang jenderal Thailand yang mengatakan Anwar Ibrahim musuh dalam selimut ASEAN. Tidak berhenti sampai di situ, masalah Laut Cina Selatan pun menjadi pembahasan di DPR-nya Malaysia. Salah satu anggota melontarkan kritikan pedas, mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai terlalu lunak terhadap pelanggaran wilayah oleh kapal militer Tiongkok. Ia membandingkannya dengan Indonesia yang dinilai lebih tegas dalam mengusir kapal Tiongkok yang memasuki wilayah kedaulatan. Indonesia saja mampu mengusirnya secara tegas. Harusnya Malaysia bisa lebih tegas lagi, ungkapnya. Mari kita simak video selengkapnya. Nota diplomatik, apa mana? Nota diplomatik memprotes kehadiran kapal Cina, itu yang kita boleh buat. Tapi kapal pengawas pantai yang sama pergi ke Indonesia, cuba nak mengganggu di apa nama pulau? Allah, pulau Malaysia dengan Indonesia. Natuna, bukan Natuna, Natuna ya. Jadi tentera Indonesia kejar mereka dengan menggunakan pancutan air, lari habis, bercempur. Mereka datang balik ke di kawasan berting-berting Ali. Kita patutnya ambil tindakan yang lebih tegas. Sebab apa? Saya nak tanya pada Muhammad. Soalan saya hari ini adalah apa makna tuntutan bertinik dan juga pencerobohan? Tiada status rundingan diplomatik dengan negara China berhubung isu berting Patinggi Ali, memandangkan berting itu sememangnya berada dalam kawasan maritim Malaysia berdasarkan Peta Baru Malaysia 1979. Di Malam Menteri Luar, Datuk Muhammad Alamin berkata kerajaan sentiasa mengambil berat akan keselamatan perairan negara di Laut Cina Selatan, termasuk di kawasan berting Patinggi Ali, serta sentiasa memantau rapat sebarang perkembangan dan situasi semasa di kawasan dengan keterlibatan pihak berkaitan. Kapal peninjau tentera China dan pegawai pantai China CCG dilaporkan berlegar di perairan Zon Ekonomi Eksklusif EEZ Malaysia berdekatan pelantar minyak Valesto Energy Naga 4 milik Petronas di Sarawak pada Sabtu. Menurut Powell, kedudukan terkini kapal itu tidak dapat dipastikan selepas sistem maklumat automatiknya AIS dimatikan. Powell yang berkongsi analisis kedudukan kapal yang berada di kawasan berkenaan turut mendakwa aset tentera laut diraja Malaysia iaitu KD Sundang dan KD Selangor telah digerakkan untuk menyertai aset maritim Malaysia KB Arau di Terumbu Ubi. Berwibawa dan bertaraf dunia. Tak dunia pun, dekat Malaysia pun gagal. Saya menyokong supaya parlimen ini ditutup, perkhidmatan tutup. Dulu mula tertutup, kemudian dibuka. Sekarang ditutup peraturan Dewan, Speaker. Tapi dalam sini bahaya, Speaker. Peraturan Dewan. Kurang-kurangnya Speaker. Peraturan Dewan, Speaker. Peraturan bersyarat berapa? Menyatakan satu fakta, tak puas hati, nyatakan. Tapi jangan jatuhkan maruah parlimen. Ini institusi parlimen. Ya. Yang dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Malulah Arau. Ada orang-orang di sini. Ini parlimen. Cukuplah Yang Berhormat. Yang Berhormat Jelutong boleh hantar usul. Kami diperhina, dizalimi, tapi kita akan pertahankan habis-habisan. Tapi bagilah fakta. Ni Ransep kata ni semua orang dah tercakap. Saya hantarkan kepada kawan saya yang boleh berbahasa Siam untuk menerangkan saya apa yang dia maksud. Dan dia beritahu kepada saya, makna awal itu dia tuduh bahawa PMX adalah bukan dia perjanjian yang dibuat itu adalah untuk menaikkan dirinya sebagai fungsi ASEAN, tapi dia sebenarnya pengintip kepada US. Jadi Yang Hormat ni adalah tuduhan yang cukup berat yang kerajaan harus jawab. Kalau Yang Hormat tak ada jawab betul, besok buat kenyataan bahawa rangsi Kitian Sab ni apakah, ataupun nak saman ke, ataupun nak saman Bloomberg pun kata yang sama tentang perkara ini. Yang kedua, yang akhir sekali Yang Hormat,
Saya tak mahu cakap banyak, tapi saya percaya Muhammad sudah pasti akan membuat jawapan yang telah ditulis. Kita akan sedang membuat penelitian, penilaian dan sebagainya. Istihad saja Muhammad bahawa Malaysia sudah serahkan haknya kepada China. Di berting-berting ahli yang Muhammad. Yang Muhammad pernah pergi ke sana saja. Istiharkan. Siapa pernah pergi ke sana? Di berting-berting ahli pengawal pantai China. Bahasa saya orang Sarawak, saya percaya mungkin Menteri Wanita takkan tak tahu saya pun. Ini saya cakap seperti berting ahli. Ini adalah satu reserve, kawasan reserve minyak dan juga gas asli yang terbesar di dunia ini. Mereka letak kapal di situ dan kita hanya letak kapal kita memerhati dia. Memerhati, dan Muhammad telah mengeluarkan kenyataan Muhammad. Muhammad ni bagus, orang baik. Tapi Muhammad kalau kenyataan ni pasal apa ya? Malaysia tidak punya hubungan diplomatik dengan China berhubung dengan berting-berting ahli. Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alimin, Sina Harian 2025 yang Muhammad. Yang Muhammad apa makna hubungan diplomatik? Yang Muhammad tiap-tiap kali, boleh kata tiap-tiap bulan kita hantar nota diplomatik. Apa makna? Nota diplomatik memprotes kehadiran kapal China. Itu yang kita boleh buat. Tapi kapal pengawas pantai yang sama pergi ke Indonesia, cuba nak mengganggu di apa nama pulau? Allah. Pulau Malaysia dengan Indonesia. Natuna. Bukan Natuna. Natuna ya. Jadi tentera Indonesia kejar mereka dengan menggunakan pancutan air. Lari habis. Bercempur. Mereka datang balik ke di kawasan berting-berting ahli. Kita patutnya ambil tindakan yang lebih tegas. Sebab apa? Saya nak tanya pada Muhammad. Soalan saya hari ini adalah apa makna tuntutan bertindih dan juga pencerobohan? Perdana Menteri, salah seorang Perdana Menteri, saya pun berada dalam kabinet masa itu, saya tak setuju. Dia kata ini tuntutan bertindih. Ini bukan tuntutan bertindih. Berting-berting ahli letaknya 80 batu nautika daripada Sarawak. Kawasan EEZ kita 200 batu nautika. Dia melanggar masuk kawasan kita. Hainan ke kawasan ni, ke berting-berting ahli 4,000 ke batu nautika terpaksa melalui Filipina, Vietnam, Brunei baru sampai. Kemudian dia bukan tuntut, tapi dia kapalnya berada di sana untuk apa? Sekarang ni Malaysia kena ambil tindakan lebih tegas untuk melancarkan pancutan air supaya mereka keluar di kawasan yang berkenaan. Sebab ini adalah kawasan Malaysia, hak Malaysia, ada telaga minyak yang telah pun berada di sana, sekombasi semasa beroperasi ataupun tidak, tetapi berting-berting ahli adalah maruah negara. Jadi yang Muhammad, saya tanya Muhammad boleh jawab dengan baik, tapi tak payah jawab saya. Yang Muhammad katalah bahawa kerajaan akan ambil tindakan yang lebih tegas kepada pencerobohan. Ini bukan tuntutan bertindih, pencerobohan. Dengan ART dengan US, kita nampak mengalah-mengalah. Dengan China pun kita mengalah. Jadi sekarang ni apakah kita sebenarnya menang ataupun tidak? Kita tak mahu mengganggu kawasan kita. Jadi kita nak supaya kerajaan bertindak lebih tegas tentang perkara ini. Terima kasih Pak Muhammad pengurusi yang saya rasa hari ini cukup hebat dan dahsyat. Di tengah tekanan internasional yang semakin kuat, Malaysia kini berada pada persimpangan penting dalam menentukan arah masa depannya. Kritikan tajam terhadap pemerintahannya menjadi pengingat bahwa stabilitas sebuah negara tidak hanya dibangun oleh kekuatan ekonomi, namun juga keberanian menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Malaysia kini berada dalam situasi yang semakin sulit. Tekanan dari China terkait sengketa Laut Cina Selatan dan Amerika kebijakan perdagangan. Sampai di sini, with Elka temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.